Salam, saya Rider. Macam mana nak mohon rumah SJKFP? Maaf tanya. Okey, fantastik. Soalan ni soalan yang bagus dan saya harap video ni ramai boleh belajar sesuatu. Lagi-lagi mereka yang berada dalam dunia gig ekonomi. Okey guys, question time. Dalam suasana pasaran, kau nak beli rumah. So dia kena buat pinjaman. So pinjaman daripada bank. Bank ni pula sudah tentu salah satu aspek yang dia akan fokus dan make sure dikaji dan juga analisa dengan teliti, iaitu kestabilan pendapatan. So mereka yang berada dalam gig ekonomi macam Foodpanda, macam Grab dan pelbagai lah semua kan ada income kat situ tapi tak stabil. Lalu kerajaan umumkan apa? Skim Jaminan Kredit Perumahan, SJKP. Asasnya untuk membantu mereka yang dalam gig ekonomi. Namun mereka yang pendapatan yang stabil, kan, bekerja swasta apa semua juga boleh mohon, kerana fokus utamanya nak membantu orang-orang yang pertama kali nak beli rumah, first home buyer. Dekat tiga-tiga pasaran boleh. Kalau nak beli rumah baru boleh, subsale boleh, dan yang ketiga melalui lelong pun boleh. Untuk SJKP nak gunakan ni, kelebihannya adalah pembiayaan disediakan sehingga 100% pembelian rumah. Maksudnya kalau rumah tu saya nak beli 300,000, jadi SJKP ni kita boleh dapat buat loan 300,000. Best kan? Jadi tak payahlah keluar duit deposit. Malahan Perdana Menteri ada umumkan disediakan juga SJKP 100% campur 20%. 20% lagi untuk apa? Untuk bayar peguam, untuk bayar lain, apa-apa kos-kos yang terlibat, dan juga ada lebih sikit mungkin nak buat renovation. Tapi kena ingat guys, ini bukan duit free, ia pinjaman. So kalau tak perlu ambil, tak perlu ambil. Ambil 100% pun cukup dah. Kita keluarlah duit simpanan sikit untuk bayar yuran guaman dan sebagainya. Kebanyakan bank memang participate dalam program SJKP ni, cumanya setiap bank ada kuota yang tersendirilah. Kalau anda beli rumah dengan ejen hartanah, so ejen hartanah tu akan berurusan dengan bank untuk menguruskan permohonan SJKP anda. Okey? Nice, belajar sesuatu tentang SJKP. Jangan lupa like, komen dan juga share. Ini yang butang tepi ni kasih tekan lah. Thank you very much. Steady.